Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Rizkin daripada TVPS. Saya akan menumbuh seorang pekerja di SAE. Bukan nama puan? Nama saya Nurizatul Azmah binti Ismail. Di manakah cikgu tinggal? Saya tinggal di Kampung Buah Mali, berdekatan dengan sekolah. Apakah hobi cikgu? Hobi saya ialah memasak. Saya suka masak macam-macam jenis makanan walaupun tak sedap. Apakah tugasan cikgu di sekolah? Dekat sekolah saya mengajar tahun 1, tahun 6 dan tugasan ada banyak. Tak tahu nak nak senaraikan, tapi kebanyakannya untuk pengurusan sekolah lah. Apa pesanan cikgu kepada kami semua? Okey, untuk semua murid-murid, pesanan saya, kalau cikgu bagi kerja sekolah, jangan lupa buat ya. Jangan main-main dalam kelas dan bagi perhatian. Itu saja. Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Rizkin daripada TVPS. Saya akan membuat seorang pekerja di SAE. Apakah nama puan? Okey, nama saya ialah Nur Haslinda binti Abdul Wahab. Di manakah cikgu tinggal? Okey, saya tinggal di Air Hitam di Taman Arowana. Apakah hobi cikgu? Hobi saya suka berkebun dan bercucuk tanam. Apakah tugas cikgu di sekolah SAE? Okey, tugas pertama saya ialah sebagai ketua panitia sains dan kedua saya adalah seorang guru penyelaras PBD, pentaksiran berasaskan bilik darjah. Apakah pesanan cikgu kepada kami semua? Okey, pesanan kepada kamu semua, sebenarnya ilmu pengetahuan ni sangat penting dan sangat luas. Jangan berhenti belajar kerana ilmu inilah yang akan menjamin masa depan kita. Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil Rizkin daripada TVPS. Saya akan membuat seorang pekerja di SAE. Apakah nama cik? Nama saya Muhammad Reza bin Abdul Razak. Di manakah cikgu tinggal? Saya tinggal di Alor Senar, Perlis. Apakah hobi cikgu? Hobi saya ialah fotografi. Apakah tugas cikgu di sekolah SAE? Saya adalah PKM Sair. Jadi tugas saya ialah untuk menjaga keselamatan murid, membina sasiah dan disiplin murid. Macam kita boleh tengok tahun ni, untuk membina murid yang berkarisma dan berkepimpinan, murid yang mesra rumah, pandai bagi salam, pandai bertugur sapa dengan orang tua-tua, murid yang berkemahiran future skill. Dan saya juga bertugas untuk menjadikan murid berkesedaran tentang keselamatan fizikal dan juga di alam maya. Dan saya juga bertugas untuk menjadikan murid yang AI Master, mahir dalam bidang AI. Apakah pesanan cikgu kepada kami semua di SAE? Okey, pesanan kepada semua ialah setiap murid carilah bakat yang ada dalam diri masing-masing, berubahlah ke arah yang lebih baik. Setiap hari mestilah menjadi lebih baik. Ceburilah apa jua bidang pun, tapi jangan lupa ingatlah Allah. Okey. Terima kasih cikgu. Baik.